Hello, Assalamualaikum guys. Puan ni lagi dalam vlog aku Alisas. Hari ni aku nak buat 12 jam. Sekarang pukul 12.40. Aku online dari rumah. Alhamdulillah masuk terus order daripada Oriental Coffee yang Trans Selatan. Hantar ke Taman Midah. Tapi apa-apa pun aku kena isi minyak dulu. Minyak aku dah dah ni. So kita isi minyak dulu, lepas tu kita pick up dekat yang Trans Selatan Oriental Coffee. Hopefully dah siap lah. Isi minyak kat Petronas Tanming. Sebab kat sana ni minyak aku dah betul-betul ni. So aku on the way nanti kan minyak habis. Settle isi minyak. Harapnya hari ni tak hujan lah. Macam hari tu ribut. Tapi aku tak buat Grab hari tu. Ribut sampai banjir tu. Pokok-pokok habis tumbang. Order banyak betul. So aku rasa order ni akan sidai aku lah. Tapi hopefully dah siap ke apa, tak tahu lah. Kita tengok dulu. Dah siap. Tapi kau tengok lah. Noh. Bapak dia banyak sangat. Okay, settle. Supaya aku beg besar, so muat lah. Kita ambil gambar dulu macam biasa. Okay, jom kita gerak. Motor aku tiba-tiba mati apa hal lah. Dia boleh start balik. Oh, jangan mahal motor. Oh, tengah-tengah jam tiba-tiba dia mati. Tak apa. Apa kita hantar order dulu, kita tengok apa. Okey, dah sampai. Hantar ke Mazda ni. Booking dulu. Okey. Ni dia order ramai-ramai ni, group order. Oh. Kita hantar dulu. Ada orang tanya kenapa aku tak record pasal hantar ke customer. Aku ni malas nak tunjuk. Malas nak record customer pasal privacy diorang kan. Jom kita hantar dulu. Okay, saya terhantar. Masuk lagi second order. Macam pelik je tak masuk. Kita cari dulu order. Okey, second order dah masuk. U-Bake, tak selaku ni home kitchen ni kat rumah. Oi, RM15 hantar ke mana ni? Hantar ke Taman Kirara. Oh, jauh juga. Tapi tak apa, kita ambil. Jom kita pick up dulu. Taman Midah ni memang jam lah. Buat apa jalan kecil. Okey, sampai mana rumah ni. Okey, tu ada rider. Hopefully dah siap. Jauh kan? Jauh ah? Jauh. Kalau ada. Jangan kalau ada. Lepas sampai sana cari. 937. Jauh. Jauh ke? Mana? Kirara. Oh, Yang tahu mana? ni lain semua atas tu. Oh, dah jemur ke? Ni lagi Kirara Oh, jauh. Open. Boleh lah. Okay, elok. Okey, dah pick up. Hantar dalam 18 km. 18 km dapat RM15.70. Boleh lah. Layan je lah. Ni pun baru order kedua. Kan ni tadi ni RM15.20. Tadi RM13.50. So dua order dah dapat nak dekat RM30. So okey lah. So cakap aku lagi suka kalau order jauh-jauh ni. Cepat.
capai target aku. Dan nanti aku nak buat sampai malam ni. Hopefully malam tu dapat 200 lebih kan. Okay sikit. Dah kita hantar dulu 18km. Aku nak cakap dekat video aku kat TikTok. Aku cakap kena pick up 14km. Yang video MK kan viral juga ah. Dekat juta view. Aku cakap kena pick up 14km. Lepas tu ada orang komen 14km pun jauh ke dia tengok macam tu. Lepas tu dia cakap lah, aku lalik kerja hari-hari 80km. Apa benda siap. Aku malah nak layan lah budak tu. Dia rasa dia hebat lah 80km lalik hari-hari kan. Dia tak tahu yang buat Grab ni hantar pick up je 14km, hantar berapa kilometer lagi. Bukan satu order. Kalau 20 order cakap memang kemas. So macam tu malah tak payah layan. Tak perhatian je tu. Sampai Kinrara. Lagi 2.5 km. Okey, sampai. Nombor mana ni? Oi. Oh. Asyiknya sampai dah. Ni. Okey. Birthday dia hari ni. Semut. Aku kena call ke hurung semua. Sang. Tak, jadi kita cari nak ada ketiga pula. Tak masuk lagi. Dia ikut di jalan Kelang Lama kot. Kita dapat dekat air Puchong ke pun okey juga. Jalan je lah. Alhamdulillah masuk order. Double order. Mana ni? Oh, kat dalam sana. Oh. Kita ni dah apa ni? Cuba kita pick up satu-satu dulu. Kat sini ada tom yum soup, 2 fishball, mushroom sauce. Dah lah. Aku dah cakap tadi. Ni pun yang order Melayu. Kedai food court Cina. Masak pun tak. Ikut lah. Kat ada bil tak guna. Tu. Kita pick up pizza pula. Pizza dekat OUG. OUG tempat aku kena hantar order first ni. Lepas tu pizza hantar ke PPR Muhibah. Terus kita pick up pizza, lepas tu hantar order ni. Jom. Okey, sampai pizza. Tak dulu. Hopefully dah siap lah pizza. Pizza dah siap kan dulu. Larut. Bismillah.
749. Sip. Okey, dah siap. Kita hantar dulu. Alhamdulillah sampai dah. Nasib baik dah hantar blok B. Blok B yang dekat sini. Blok A sana. Kalau blok A kena naik atas, blok B tak bawah. Alhamdulillah. Okey. Dah. Next blok. Tu hantar ke PKR depan ni lah. Blok H. Okey, sampai dekat 11. Jom. Settle hantar. Kita cari order lah. Baru 4 order. So harapnya misi kita 12 jam tu tercapai lah. Buat sampai pukul 1 pagi kan. Maybe pukul 5.30, 6 macam tu aku rehat kejap. Atau pukul 4 kan. Nak solat dulu. Okey, order dah masuk. Rupanya dekat mana tadi tu? Dekat Platinum. Aku dah masuk highway Kidalin ni. Kena pencet jauh pula. Ni Grab Express hantar ke Sunway. Jom kita layan. By the way, Amanah tanya aku buat open ke shift. Aku memang all the way open. Jarang aku ambil shift. Aku ambil shift pun kalau ada, contoh pukul 9 aku nak kena ada dekat Sitaling ke apa kan. So aku ambil shift kat Sitaling dalam pukul 7, 8 macam tu lah. So kalau aku buat Grab macam biasa ni, aku akan open je. Macam aku cakap lah, aku memang suka hantar jauh-jauh sebab sekali hantar banyak kan. Ada orang tak suka. Macam aku suka jauh-jauh. Sebab dia boleh jalan-jalan lah sambil dapat duit. Sambil jalan-jalan dapat duit. Macam tu lah lebih kurang. By the way, YouTube aku dah dapat 7,000 subscriber. Terima kasih yang dah support aku, yang dah subscribe aku. Ada yang suka tengok, ada yang cakap suka tengok konten aku semua. Terima kasih sebab yelah, aku record macam biasa je, edit pun macam biasa je kan. Ada juga orang yang support aku, terima kasih. Dan aku dapat 2,000 follower dekat TikTok. TikTok aku baru buat dalam sebulan macam tu lah. So terima kasih yang dah subscribe aku. Dah dapat 7,000 lebih subscriber. So target, insyaAllah dalam tahun ni aku target nak 10k subscriber lah kalau boleh lah. Aku cuba sajikan lah konten-konten yang menarik. Okay, lepas ni aku akan buat konten, buat Grab, lepas tu terus camping ke. Buat Grab, lepas tu impian aku nak buat Grab sambil travel satu Malaysia lah dengan motor. Hopefully tercapai lah. Okay, dah sampai dekat Monake Food. Tak tahu nak buka macam mana ni, naik atas tak? Always close this door. Here we go. American food. Oh, first time ambil. Tak ingat nak pernah ambil dia tak? Tak pernah macam first time. Buka dulu. Okay, saya buka. Hantar ke Sunway KM kan?
Masih low pula. Dalam 11 km. Okey lah. 11 km dapat RM9.50. Oi, sikit juga. Lah, benda pun dah pick up lah. Payah je lah. Pergi dekat sana nanti order non-stop lah. Dan jangan hujan. Jangan ribut macam hari tu, takut lah. Oh, agak jauh juga. Dia rasa jauh sebab jam-jam ni. Ya, lama traffic light lagi. Alhamdulillah, lagi berapa? Dah nak sampai ni. Dah masuk order baru. Jadi kita tengok order apa. Alhamdulillah. Jom kita hantar ni dulu. Oh, jauh juga. Tengok. Gambar. So next order kita ambil dekat NYRP Tom Yum Pedok PJ, hantar ke Masjid Nurul Yakin. Oh, dekat lah, RM4.20. Pick up pun 1.7, hantar aku rasa lagi dekat. Jom kita pick up dulu. Okay, sampai ke Pedok. Where is Pedok? Let it bike. Ini Pedok. Pedok. Buka dulu. Mana? Apa? NYRP. NYRP bomnya. Manakah anda? Manis ya? Akan ada. Wah, kita minum ya. Ini. Okay, saya pick up. Jom kita hantar. Okay. Hantar ke office masjid ni. Kala-kala ni kau jualan barangan kau. Oh, alhamdulillah. Masuk double order terus. Mana? Oh, naik buka. Acak pun. Acak pun.
ke hantar tu. Okey, kita tengok order apa. Saya terhantar. Kita tengok order apa. Ayam gepuk Pak Gembus, Kelana Park. Lagi satu. Oh, dua-dua ayam gepuk, mantap. Hantar ke Maxway Desa Mentari, Rizwan Kondo. Jom pick up dulu. Alhamdulillah, order non-stop. Ready parking kat sini. Oh, sunset. Aduh, jalan mati punya. Macam burung, macam layang-layang, tapi aku tak layang kot.